Aiman, are you going home for Raya? Yeah, I'm going home from Raya. Why? So you're celebrating with all your family? Yeah, I'm going home and I'm celebrating Raya with all my family. Who else? Aiman. Aiman, Assalamualaikum Aiman. Dah packing ke belum? Semua dah sampai. Aiman aja yang belum sampai. Waalaikumsalam Ibu. Semua dah siap dah. InsyaAllah lepas buka ni Aiman balik. Ya, hati-hati drive tu, ya? Siapa kat belakang tu? Oh ni kawan universiti Bu. Hari raya ni ajaklah datang rumah. Tak menyusahkan ke Ibu? Takut nanti orang segan pula. Raya kan? Apa ni? Berapa ramai kawan tu? Ajak je datang rumah. Kan raya. Okeylah Ibu, insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. oh my god. This is a lot. We didn't bring anything. Hey guys! You're here! Come on up! Aiman, kawan kamu tu kan? Mari masuk. Cepat masuk. Kasut tu. Naik. Selamat hari. Bukan macam tu. Macam ni. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Ajak dia orang naik atas. Panas kat bawah ni. Come. Ibu masuk naik atas. I have something for you guys. Dah pakai baju raya cantik-cantik macam ni. Jom, mari kita makan. Nas, ni tetamu kita. Please come, sit down. Ni ada duit raya untuk kamu semua. Seorang satu ya. What's inside? Keep first. It's duit raya. Do it? You mean money? Yes, real money. For us? Yeah, for you guys. Okay, we keep it first. Hari Raya bukan saja hari untuk kita bersukaria, makan ketupat, duit raya, pakai baju raya cantik-cantik. Tapi kita nak merayakan hari kemenangan umat Islam berpuasa selama sebulan di bulan Ramadan. Dan juga kita saling bermaafan. Selamat Hari Raya, maaf Zahir Batikongko. Hey, how do you know that? I asked ChatGPT. Aiman, ini ajakkan kawan sekali makan. Bang, ajaklah dia orang makan. Makan, eat. Come. Ya. Enjoy. Everyone is ready? Dah ready. Cepat. Okey. 1, 2, 3. Selamat Hari Raya.